duit tembaga, duit kertas yang lama-lama. Jenis-jenis apa-apa lah. Termasuklah kulit kijang putih, kulit belangkas. Kulit belangkas tu dianggap ada hikmah, disimpan. Untuk apa tuan-tuan? Kalau niaga ada kulit belangkas ini, niaga laris, banyak jualan. Astagfirullah, kulit belangkas. Cuba kita fikir macam mana jauhnya. Kan Allah yang murahkan rezeki kita. Kita pergi ke kulit belangkas. Ada pelaris ni, duit RM5 lama dijual. Dibacakan, dijampi, dilipat-lipat. Keadaan lipat itu, orang itu saja boleh lipat. Lepas tu taruh dekat duit. Dikatakan inilah yang jadi pelaris perniagaan dia. Kebetulan laris. Jadi dia yakin tak. Tapi macam mana tauhid dia, akidah dia? Kan rosak. Itu sudah dikira syirik. Kalau mati macam mana? Jadi inilah perkara-perkara macam inilah yang menyebabkan pesakit yang kita rawat susah nak sembuh. Kadang-kadang barang-barang itu baik, tak ada apa-apa. Buku, tapi buku itu dikarang oleh orang-orang yang memang dikenali sesat. Kadang-kadang barang-barang bandel, kasut, jaket, baju bandel. Kita tak tahu siapa punya. Dan ini sudah berlaku pada jemaah kita. Kadang-kadang hadiah jam tangan, kain pelikat, hadiah. Orang nak dengki tuan-tuan, dia hadiah kita barang. Kenakan kita. Kita terima hadiah suka. Tapi hadiah itu ada sihir. Ini pun berlaku. Kadang-kadang penyakit yang susah ni memang sihir. Simpulan sihir tak dibuang, tak dimusnah. Memang balik semula lah. Ini kita semua temui, perawat semua temui. Jadi kalau kita perawat mestilah teliti betul. Kadang-kadang disebabkan dia berubat dengan perawat lain sebelum pergi sini. Mungkin diberi tangkal, diberi air, diberi doa-doa yang ditulis, masih disimpan. Itu pun salah satu sebab. Doa tak boleh ke? Bukan tak boleh, tapi yang bagi doa itu siapa dia? Kalau yang bagi doa itu orang sesat, tentulah doa itu walaupun baik jadi salah. Macam tuan buka Quran kecil, tak ada apa-apa. Tapi dia orang ini tak faham. Ikut pengalaman saya, Quran kecil ini dijual supaya laku dengan harga mahal, dijampi. Jadi Quran kecil ini sudah jadi bahan sihir. Dibeli, disimpan. Kamu Ka'bah pun begitu juga. Dibaca, dijampi. 2 inci persegi, 1000. Jadi karena itulah perawat mestilah peka dan teliti. Tanya satu. Kadang-kadang benda-benda ini mengambil masa. Kali pertama dia kata tak ada, kali kedua tak ada, kali keempat baru, saya baru ingat dah. Saya ada terima barang arwah ayah saya. Dia? Barulah sebut serban dia. Serban tak boleh ke? Itulah. Bukan hanya serban tuan-tuan. Buku, kitab, apa semua tak boleh. Ustaz Nasir tu. Masa dia belajar tahun akhir dia balik daripada seminar perubatan dekat Seremban. Sembahyang susah, nak bangun susah, semua susah. Nak tidur pun susah. Dia fikir kenapa ni? Baru dia ingat dia beli buku tadi dekat seminar. Buku tu dia bakar, barulah dia sehat. Lepas tu beli barang-barang tu kena awas. Macam buku-buku Arkom. Itu pun salah satu